Hai guys, hari ni saya nak story pasal susuk yang bertajuk Kasih yang Dipaksa. Orang lama selalu berpesan, pengasih bukan buat orang jatuh cinta, ia buat orang lupa diri. Nina jatuh cinta pada seorang lelaki bernama Faris. Lembut tutur katanya, tenang wajahnya. Namun cinta Nina tak pernah berbalas. Faris baik, tapi hatinya kosong terhadap Nina. Dalam kecewa, Nina mencari jalan terakhir. Dia menemui seorang wanita tua di sebuah rumah usang. Wanita itu bertanya satu soalan saja. Kalau dia cintakan kau tanpa rela, kau sanggup ke? Nina mengangguk. Susuk pengasih dimasukkan, halus seperti benang emas di bawah lidah dan di dada. Sejak hari itu, Faris berubah. Dia mencari Nina tanpa sebab, gelisah bila berjauhan, cemburu tanpa arah sehingga mereka berkahwin. Nina gembira. Inilah cinta yang dia tunggu, namun setiap malam Nina bermimpi sama. Dia melihat Faris duduk di sudut bilik, merenung kosong. Mulutnya bergerak seolah-olah merayu. Tapi tiada suara. Semakin lama, Faris semakin lemah. Bukan sakit tubuh, tapi jiwanya. Dia ketawa tanpa sebab. Menangis tanpa air mata. Dan menyebut nama Nina seperti doa yang dipaksa. Nina, Nina, Nina. Lambat-lambat, Nina mula takut. Dia kembali ke rumah wanita tua itu. Namun rumah itu kosong, hanya tinggal satu tulisan di dinding. Cinta yang dipaksa akan makan tuannya. Malam itu, Nina cuba membuang susuk. Dia muntah darah. Dada terasa seperti ditarik dari dalam. Dalam cermin, Nina nampak bukan wajahnya, tetapi wajah Faris. Dia menjerit. Dan ketika jeritan itu berhenti, Nina sedar dia berada di dalam tubuh Faris. Nina terjaga dalam kegelapan. Dia cuba menjerit, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Di hadapannya ada cermin retak. Dalam pantulan itu, wajah Faris memandangnya. Nina sedar dia terperangkap dalam tubuh lelaki yang pernah dia paksa mencintainya. Sementara itu, di luar, tubuh Nina bergerak perlahan.